Oke guys, aduh hari ini sahabat tidak menentu. Kita boleh lihat awan di sini. Aduh, pokok durian bergoyang. Keadaan nak hujan nih sahabat, tidak menentu. Kita boleh lihat pokok bergoyang-goyang. Hari nak hujan nih sahabat. Oke guys, oke guys. Dan kali ini kita lagi berada di kebun cili saya sini. Di sebelah petang nih sahabat. Aduh, nice, cuaca pun mendung dan ada hujan sedikit sahabat di kebun saya sini. Jadi memandangkan cuaca baik pada kali ini sahabat, saya santai dulu lah di kebun saya ini. Dan sudah ada 70% lah sahabat, sudah di baik pulih. Sudah dikemas kini lah, rumput-rumput dia sudah kita bersihkan. Inilah saya sahabat. Nah, cili kita tadi. Kita sudah kemas kini semua, tapi kita belum bagi baja lagi nih sahabat. Aduh, ini kena ribut tadi sahabat, daun-daun pokok-pokok yang di sebelah sana sahabat jatuh. Jadi membuat pemandangan tidak apa-apa menarik lah sahabat. Aduh, rumput-rumput daun-daun tuh. Yang sebelah sini sudah siap lah, sebelah sini. Bersih. Inilah cili kita sahabat. Kebun cili sekadar untuk hobi saja nih sahabat, main-main saja tuh. Ini kita sudah bakar api. Tadi dia tidak mau hidup nih sahabat, kayu ini akan meruat nih sahabat. Saya nak bunuh dia dan kita nak buat tanah masak. Kita bakar dia. Pucuk bantung tumbang tu sahabat. Kena angin tu sahabat. Kena saya punya cili nih sahabat. Kena saya cili. Ya. Oke, kita selamatkan cili kita nih. Ini belum lagi saya kemas nih sahabat. Lagi belum saya simpan tanah masak lagi. Nanti kita nak simpan tanah masak di bawah dari sini. Seperti ini sahabat. Kita boleh lihat. Ini kita simpan bubuh tanah masak. Kita simpan tanah masak. Simpan di tepi dia. Dan ini yang lama kita biarkannya dulu lah. Ini yang lama, cili yang lama. Banyak juga lah saya tanam sini sobat. Di atas sana pun kita belum, kawasan atas ini belum lagi lah. Kita ada tanam pokok pinang. Kilat lagi tuh sahabat. Kilat menyambar. Dan di sebelah sini kita nak buat lagi satu tempat ya. Ini biarkan ini dulu lah sahabat. Kita nak kemas kinikan dulu, bersihkan yang belum lagi nih. Mungkin besok lah saya nak bersihkan semua ini. Dan kita gunakan tanah masak nih dulu sahabat. Ini banyak tanah masak sini sahabat. Tanah masak. Banyak lagi lah. Sini nanti kita nak sambung lagi satu baris. Sini satu baris. Panjang nih sahabat, lebih 20 nih.
Satu baris nih ada lebih kurang 30 pokok cili itu, anak pokok cili nih sahabat. Satu baris nih 30. Kalau sudah 2 baris 60. Banyak tuh sahabat. Belum lagi yang sini nanti belum pasti lagi lah. Saya kena panjang sampai ujung sana lah. Tengoklah kalau kita mampu. Ini tidak tersusut nih sahabat. Ini ada 2 tuh sahabat, tapi tidak tersusut nih. Nah, ada pokok pinang lagi kita tanam. Dan ini pokok mangga nih sahabat. Nah, mangga. Nah, sambil kita tanam sayur sini, kita tanam mangga. Iya, inilah EBT kita pada petang nih sahabat. EBT saya pada petang ini. Jalan-jalan di kebun cili ini. Banyak juga lah. Ini kelapa, pokok nio. Pokok nio. Nah, ini mati nih sahabat. Ini kalau sebegini sudah mati, kita boleh cabut ya. Ini tengok, subur sekali dia sahabat. Mati sudah dia. Iya, mau mati sudah. Ada bunga. Habis itu kita ada tanam cangkok sahabat. Cangkok ini pun ada 2 jenis nih sahabat. Kita boleh lihat sini. Ini daun dia begini. Kita ambil daun ini dulu sebagai contoh dia nih sahabat. Kita lihat daun segini. Cangkok manis ini ada 2 jenis lah yang saya tahu nih sahabat. Dan satu lagi segini. Panjang dan besar. Kita lihat. Panjang-panjang dia tuh. Nih. Yang panjang besar. Yang ini pendek. Tapi lain perbezaan dia sahabat. Saya ada tanam 2 lah. Nanti kalau sudah banyak nanti kita bagi. Nanti saya akan bagi dia tempat baru. Dia tidak dicampur lah sahabat. Ini pun sama juga. Ini jenis dia yang begini. Kita tahu lah. Dia orang cakap cangkok sebegini ada manis lah. Aku pun tak tahu lah sahabat. Saya cuma tanam saja. Ini yang besar-besar dia. Daun yang besar-besar tadi tuh. Ada 2 jenis dia sahabat. Ini senang tanam nih sahabat. Kita potong saja ini, kita terus tanam. Memang udah jadi itu. Oke, itulah cangkok. Nyaman cangkok nih sahabat. Nah, ini lain lagi nih sahabat. Dia daun dia tidak berapa besar nih. Yang tadi itu besar tuh. Cangkok. Kita ada tanam anak durian lagi itu sahabat. Banyak lah. Yang di sebelah sana tuh. Itu adalah pokok petai itu sahabat, petai. Dan di bawah sana yang tempoh hari kita pergi ke sana. Sekarang sudah musim hari nak hujan nih sahabat. Sudah dekat nak 1 minggu sahabat tuh. Di kawasan kampung saya sini tidak ada hujan. Semalam dan hari ini sudah hujan sudah. Alhamdulillah. Ini dia sahabat. Cili yang tempoh hari sudah kita simpan tanah masak. Tapi kalau simpan baja lagi nanti, mungkin besok lah. Besok ataupun lusa lah. Kita akan simpan baja dia 1 kali. Yang di sini dan di atas sana. 1
kira one way lah, satu kali jalan lah kan. Baru udah cantik nih sahabat. Ini cili grondong nih sahabat. Inilah suasana di kebun saya sahabat. Apa ini sahabat? Oh, daun meruat nih sahabat. Tahu daun ini? Dia patah kena tip ribut ini sahabat. Ini pokok dia sahabat. Tengok pokok dia. Tuh. Tuh. Ini satu dan ini satu. Pokok meruat tuh sahabat. Ini. Tengok. Daun dia tuh. Atas sana. Meruat. Tapi kalau pakai kayu api bagus nih sahabat. Satu sudah saya tebang. Ini pokok cempedak sahabat. Oke guys. Beginilah suasana di kebun saya nih sahabat. Aduh. Cili ini saya belum tanam lagi itu sahabat. Aduh. Tempat belum ada lagi anak cili ini. Sudah besar sudah sahabat. Belum saya tanam lagi. Di sini halia saya. Nanti kalau dia sudah besar saya akan pindah nih sahabat. Pindah lagi di bawah sana nanti tempat tempo hari kita pergi tempat sana tanam. Oke guys, sekian dulu perkongsian kita pada kali ini. Kita lagi berada di kebun cili saya sini. Sampai saya serabut nih sahabat. Hari tadi panas dan sekarang hujan. Oke guys, terima kasih kepada Anda semua yang telah support. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini. Dan akhir kata, sap-sap prasap. Bye-bye.